Berapa kali perlu makan dalam sehari mengikut Islam? Ada selalu dah. Nah, siapa tanya ni? Ada tak orang tanya? Tak ada. Berapa kali dalam Islam kena makan? Sehari semalam. Siapa tanya? Takut benda. Siapa tanya? Jaga tangan. Takut benda kat kita tak marah. Soalan ni bagus ha. Siapa tanya? Cakap tangan. Dah sabar ni siapa tak ni soalan? Ha? Mau ambil mana? Kita tanya ni pasal dalam internet, dia kata kita buat diri soalan. Dia kata kita soalan ni kita buat, kita bagi ke Tok Imam buat macam kita baca sendiri, kita jawab soal, kita yang jawab. Tak ke bodoh aku. Baik aku balik main dengan aku. Duk layan soalan mu pening pada aku. Dah. Ramai banyak tak tahu kan ni. Bodoh panggil bodoh kromosom. Nah, daripada pening tu bodoh dah. Nah. Mau ambil mana? Tiap-tiap malam mu kutip soalan kau. Mau ambil mana? Ada kau tulis tau? Dah. Dia kata kita tulis. Tak ada kerja, baik baca kitab. Tidak ada sebarang hadis yang menetapkan kena makan 2 kali 3 kali. Ini semua ni irsyad, petunjuk daripada ulama. Ulama kata orang sufi ni dia makan sekali sehari. Kita ni orang fiqh, orang syariat ni makan 2 kali sehari. Dan lebih pada itu tidak haram. Faham lagi? Ingat Allah bukan marah kita makan acak, dia marah kita makan banyak. Man akala faqad syiba faqad akala al-haram. Orang yang dah kenyang dah, sumbat lagi, maka berdosa di sisi Allah. Maksudnya Allah tak suka. Jadi baca dalam Islam kena faham, bukan dilarang makan sedap, dilarang makan banyak. Faham? Tengok kita buka puasa, kita makan sedap. Dah puasa kita pun beli ikan gigi sedap pada ikan sedar. Hukumnya harus belilah, tapi jangan makan banyak. Siapa penuh ni lauk buka puasa, meja dia sama besar dengan meja snorkel. Penuh nak poket warna hitam tak rasa. Ni budu pun bawah ni. Jam bawah budu. Tapi bukan kau cengking, kau lebar. Dah, alah baling. Mayang garik tubik nasi kau hidung. Dutai tubik nasi. Alah bodoh dengan puasa. Bang, makan sedap tak apa, jangan banyak ah. Bila penuh perut kita jadi letih. Bila penuh perut kita jadi malas. Bila penuh perut, darah kita jalan laju, maka syaitan akan berjalan. Inna syaitan yajri majrad dami.